Allah Allah. Assalamualaikum semua, apa khabar? Nama saya Smizi. Hari ini saya akan react video seram tapi versi POV. Dia macam POV kita dalam video tu, tapi bukan kita pakai VR, tapi video dia macam POV lah, macam POV orang tersebut. Dan saya cakap video macam seram buat saya terkejut sebab jump scare dia. Dan dia ada berilah macam sedikit macam ambience seram-seram dia, tapi tak adalah sampai saya macam fikir macam tu. Tapi dah boleh lah, tapi saya recommend korang react tengok video ni sebab macam seram. Ia macam seram dan jump scare dia kadang-kadang buat saya macam lompat tu lah. Dan jerit ada sikit kot saya ingat. But yeah, kalau korang suka tengok video macam ni, korang boleh like, share dan subscribe. Dan kita pergi ke video sekarang juga. Di, macam motor baru? Dah keluarkan? Lagi 3 hari baru siap. Sampai daripada Jepun punya ni. Jepun, Singapura punya motor kau tak boleh bayar. Motor semua dia dari Jepun ke? Jepun, tapi yang ini dia import direct daripada Jepun hantar Singapura. World lah. Ni, kau tahu kalau kau bawa banyak sangat world kan, kau mati, lidah kau terkeluar tau. Lidah aku terkeluar. Aku jilat kau. Aku berjilat tu. Kacau saya korang. Ayo. Sudah aku malas yang korang. Aku nak kikis dulu. Okay. Assalamualaikum. Habis. Kau jangan longget aku nanti nak balik tau. Kau jangan balik lama. Ayo. Banyak berpower. Tak payah kasi dia masuk rumah. Okay. Dia seorang yang pergi. Dia seorang pergi tempat lain. Okay, awal picit. Okay. Oh, dia tutup mata. Oh, dah balik. Apa dia kucing? Kucing ke anjing? Tu apa? Oh, hilang. Siapa gaduh? Hello? Ni kucing. Jangan gaduh-gaduh Aduh. Oh, ni dah risau sikit kalau tengok tingkap ni. Oh. Kucing. Go sleep. Go sleep. Assalamualaikum Zul. Waalaikumsalam. Lambat nak kau jawab. Tak. Sorry. Aku tengah nak mandi. Kau sebab Hamdi ni dia. Kenapa? Hamdi lepas limbangan kita. Lambat. Asal kau kenapa ni? Hamdi dah tak ada deal. Hamdi dah meninggal deal. Dia Waduh. aksiden. Aku tak tahu apa dengar dia. Dia hantuk apa aku tak tahu. Waduh. Bila jadi ni? Aku tak tahu Adil. Aku rasa lepas dia limbangan kita. Aksiden. Jangan boleh meninggal, ya Allah. Dia tiba-tiba selaju aku. Azim. Waduh. Kau kembali. Okey, Zul. Dah selesai sini aku update. Okey. Accident member je. Ayo. Ya Allah. Tengok pukul 11 lah. Sadaqallahul-azim. Amin. Alhamdulillah. Hadi, kau dah bilang mak bapaknya Hamdi? Kau ni dah kenapa? Dia kan anak yatim piatu. Oi. Mana ada mak bapak. Waduh. Kenapa dia duduk lagi? Memang betul lah. Dia dengan aku dah macam adik-beradik. Semenjak bapak dia tak ada, dia tinggal dengan aku dah lama juga ni. Saya expect dia pergilah. Dia, lepas masa untuk kita gerak lah. Nak buat ni. Okey lah. Okey. Allah. Ni mayat dia ni. Ayo. Okey, terima kasih ya. Yeah, thanks. Stay strong lah. Thanks. Bagi diri dia. Okey. Besok Sorry aku nak tukang tanya. Kenapa? Cermin-cermin kat luar ni patut tutup ke? Oh, itulah.
From what aku tahu tu cuma budaya lama lah. Dari segi dalam Islam, hadis memang tak ada tulis lah pasal tengah ni tutup-tutup ni lah, cermin ni semua. Kau boleh google lagi lah, cek. Sebenarnya dia Okay. Kami jalan dulu Berapa orang siap? Terima kasih. Salam. Okey, elok kucing je. Kucing tak keluar pun. Kalau kucing saya kat orang nak keluar. Tapi saya memang kucing tak duduk luar pun. Kucing. Okey. Gelap. Oh, Oyen. Oyen. Oh, makan lagi dia. Okey. Comel. Kembang ikut. Ada. Okay. Dia sleep malam-malam. Ayo. Oh, tu dia tilam kucing tu. Wow. Astagfirullah. Ayo. Dah siap buka pintu Apa tu? Iyalah. Ayo. Waduh. Macam pula main lagu ni. Ayo. Tak ada. Kucing tu kembang ekor. Comel. Aduh, saya nak kucing tu. Tahu lagu ni. Ni orang atas lah ni. Okey. Aduh. Ya, Haji. Sleep kan? Ayah nak sleep ke? Come. Oh, ayo. Sudah. Kenapa? Waduh. Aduh. Oh, hilang. Astagfirullah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Ya Allah. Apa yang aku mimpi ni? Astagfirullah. Itu tilamnya ke pasir kucing? Tak tahulah. Ambil wudu. Ambil wudu. Terdai pula. Wahala. Timing.
Apa tu? Okay. Ni apa tu? Ada bunyi takkan? Allah. Allah. Ayo. Habis dah. Ayo. Bawa sebelah kaki, oi. Bawa sebelah kaki. Ham. Allah Allah. Oh, video yang kedua ialah bottle cap, bottle cap. Okay, penutup botol. Okay. Mana siap kau? Angkat telefon dah siul. Ayo. At the tone. Ayo. Dia tak angkat. Angkat telefon lah saya Daya. Ayo. At the tone, please record your message. Siap voicemail. Hei, kau kat mana? Aku dari tadi kat sini tau. Aku pergi rumah kau tak ada. Kau gimana ni? Jangan buat perangai lah siap. Ayo. Kucing gaduh. Dia siap tu. Kat mana saya Daya? Angkatlah siul telefon. Perangai macam budak-budak lah siap ni macam. Oh. Apa siap? Betul lah aku pula. Semua kami pasal lah dah. Betul ya. Mana siap kau Daya? Kalau tak menyusahkan aku, tak boleh pun kau.
B. Angkatlah siul. Penat siap aku kau. Ya. Kau Win. Kau pun tangan iPhone? Ya. Kau pun sama lah Win. Oh yo. Kau bunyi cicak. B. Daya. Ayo. Apa sih aku nampak? No, dalam pukul 1 pagi ya. Jatuh lah. Dia jatuh macam sengaja. Aduh. Apa ni busuk? Ayo. 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 Hello Win. Adil, kau call Aku kau. Asal ni? Kau okey tak? Tak apa. Kau kat mana? Aku dengan di... Kau kat mana? Aku kat daerah rumah Daya. Apa cerita ni? Aku ni kami Hab. Asal macam rabak ni? Datang sini. Kau kat mana sekarang? Aku kat bawah gini ni. Bawa Pulau Daya? Kau tengah ada problem ke? Tak. Memang ada problem lah. Tapi tak apa, kau datang sini lah. Cepatlah. Okey, kasi aku hantar di... Ayo. Lepas tu aku gerakkan Okey. Okey, kau tunggu aku. Okey. Oh, okay. Astagfirullah. Hello? Dil, Ya Allah. kau okey tak? Hello? Kau okey tak? Dil? Hello? Kau okey ke tak Suni? Hello? Dil, kau okey tak? Dil? Hello Win. Kau okey tak? Aduh. Aku okey. Hello? Masya Allah. Apa pula Daya ni? Kau okey tak? Aku okey. Hello? Hmm? Kau okey ke tak? Aku okey. Kau okey tak? Kau tak dengar apa? Hello? Hello. Kau okey tak? Oh, apa? Ayo. Jadi. Oh, okay. Okay, sekarang ni saya akan react Hitches. Hitches ni apa? Hitches. Apa maksud Hitches saya tak tahu. Tak sampai ni. Seorang di jalan besar malam-malam. Malam-malam je. What? Tu Oh, yap. Okey, belok.
Aduh. Ayo. Asal pula. Assalamualaikum bro. Waalaikumsalam bro. Okey lah, boleh tahan lah. Thanks. Aku dari tadi try book, tak dapat lah. Alhamdulillah kau accept. Faham? Memang tempat-tempat sini memang susah sikit. Dalam. Dalam. Aduh. Jadi ramai pelanggan. Alhamdulillah lah, ada juga lah rezeki nari lah. Okey lah, dah orang kata apa, pandemik dah tak teruk sangat lah sekarang kan. Alhamdulillah. Bro, ni kau drop siapa dulu Kau drop aku dulu ke kau drop dia dulu Sorry aku tanya. Drop dia ke? Drop dia. Ni yang kat belakang ni. Ayo. Sekejap. Tadi aku nampak ada orang kat belakang. Ayo. Kau penat sangat lah kau. Kau buat apa ni? Ayo. Itulah aku rasa pasal aku kerja kurang tidur aku rasa. Kerja IT ni. Jadi tak apa, mata aku dah berat lah. Tu sebab aku rasa macam penat sangat lah. Tak apalah. Aku nak take a power nap. Nanti just kejap aku lah bila dah sampai. Boleh. Carry on. Okay. Alright. Thanks bro. Tidur tu. Ada mimpi. Tadi ni tunggu sampai ni. Kenapa guys? Bos. Bro. Kat mana kita? Sorry. Tadi kau tidur. Aku tak nak kejutkan kau. Aku dah hit kat sini. Aku dah 3 minit aku tunggu kat sini tak sampai-sampai ni orang ni. Aku tak tahu mana dia ni. Aduh. Ni orang ni tak nampak ni. Apa tadi aku tunggu ni? Tempat pun macam tak macam tak sedap lah kat sini. Lagi lama nak tunggu ke ni? Aku tak boleh jalan dulu. Pasal aku kalau within 10 minit ni, kalau aku jalan, aku nanti kena penalize. Tapi address kat sini. Dia tadi aku tunggu tak keluar pula. Aku rasa tak bro. Aku rasa ni prank lah. Prank? Tak mungkin sih prank. Dah tadi ni tak ada tempat pun macam gini. Cuba. Dah jalan lah. Jalan lah. Aku dah tak sedap lah. Jalan? Ayo. Tak, orang tak ada tempat lagi macam gini. Aku rasa kau kena prank lah bang. Jalan. Waduh. Ada rezeki aku macam gini. Tapi memang aku dengar ramai driver tu kena prank kan. Prank. Biasa aku pun pernah kena. Tapi aku tak tahu pula hari nak kena. Pasal tadi address dengan kau ni address kebetulan dekat-dekat je. Itu pasal aku ambil. Kalau jauh memang aku tak ambil lah kan. Along the way aku nak balik tu kira dekat rumah kau boleh lah nak ambil. Yelah, kawan aku quite number lah. Diorang driving hantar passenger. Aku cakap kau kena banyak. Ada yang apa tau, kena ke address kat mana? Kubur. Itu lagi dahsyat. Tak kelakar saya kat kubur. Kalau aku jadi driver aku tak nak datang. Aku rasa apa tau, diorang letak kat address kat kubur, sengaja nak prank. Lepas tu biasalah, tak ada orang kat sana, memang sengaja je. Okay. Ayo. Bunyi apa tu? Bro, release lagu kat mana? Bukan lagu aku. Alamak. Awak ber. Okay. Kenapa ni? Wah. Sambung. Ya. Phone.
Phone aku. Alah, phone kita. Ayo. Ambil. Mana phone aku? Mana pula? Ayo. Okay, mantap. Jangan ni tengok. Lah, yang ambil. Tadi kat belakang. Tak tahu. Rabak. Macam mana? Ayo. Ni aku telefon bapak aku. Bapak aku cakap kita nak pergi tempat tadi, hantar ke benda balik. Aduh, hantar Ayo. balik. Tempat yang tadi yang tak ada orang tu. Bukan, tempat first tadi aku ambil kau kat situ. Oh. Patut tadi bila aku nak naik, sebenarnya kat ada benda lah kat belakang aku perasan. Tapi aku ingat aku pasal aku penat. Sekarang bapak aku suruh kita patah balik. Tak. Aku rasa kau pergi hantar. Janganlah. Aku seorang-seorang. Takut. Wah. Tak boleh lah. Jangan macam ni. Aku tak boleh lah. Sama-sama lah. Kita pun tak tahu ni kau siapa, kau ke aku. Sama. Please lah. Buka aku lah. Okay. Jom. Cepat. Thank you lah. Takkan apa untuk seorang sih. Dah, kita nija. Kita fast game je. Fast game. Tak tahu apa hal lah malam ni. Yang betul tak sampai. Kau bukan pintu hantar. Kau buka lah. Aku takut kau hantar. Aku dah teman kau dah bagus. Kau tunggu buka lah, cepat lah. Tak ada sesuatu kita pergi sini. Jangan masalah, cepat pergi buka lah. Cepat sikit lah. Aku dah tak sedar hati ni. Kau cepat lah. Dah. Ayo. Jangan lah. Tunggu aku dah bisu. Hal sejuk sangat ni. Ayo. Dah sampai ni. Wah. Tak ada apa-apa. Jangan ganggu aku. Ayo. Oh, Allah. Tak ada apa-apa. Oh, Allah. Aduh. Ayo.
Bro. Masuk tu. Jangan gerak. Dia dah keluar. Dah serius? Betul. Dia dah keluar. Dah. Okay. Confirm Confirm. Okay. Aku Uish. boleh nampak. Tadi aku nampak dia keluar dah. Kau tadi kat sebelah kau je tadi. Nasib baik kau nampak sih. Apa? Ayo. Habis itu je. Okey, dah tamat saja video kita untuk hari ni. Adakah best tengok saya menjerit tadi? Aduh, tak guna betul lah. Saya pun gugur jantung ya Allah. Ya, saya tak expect jump scare je. Jump scare macam betul-betul tak expect. Tu lah, saya pun macam sabar je. Sabar je lah, saya pun dah. Tapi okey lah, dia macam ada konten iaitu saya terkejut sebab saya pun jarang terkejut. Terkejut juga kat main game, tapi jarang lah nak macam terkejut menjerit tu. Tapi ya, okay. If you guys like this video, tak bisa guys lah. Kalau korang suka video ni, korang boleh like, share, subscribe dan turn on the bell notification untuk terima video saya setiap minggu. Dah hamil lah. dah 3 hamil jam ni. Aduh. Tapi tu lah. Ya, kalau ada suggestion ke apa ke, nak apa saya nak react ke, kalau nak saya main game, insyaAllah saya akan cuba main game. Tapi saya baru upload satu video baru satu video saja saya record saya main game sampai tunjuk muka. Dan ya, saya rasa saya akan datang saya akan main game lagi. Rasa saya nak cari game yang selain horror sebab saya nak game saya random, bukan horror je sepanjang. Tapi kalau korang lebih suka horror, korang kalau korang lagi suka saya buat konten horror, saya okey je. Tapi kalau korang suka selain horror, semua saya okey. Mana-mana okey lah. Saya pun tak adalah apa tu, saya ikut viewers atau ikut diri sendiri. Kalau korang suka horror, saya pun ikut lah. Kalau saya fikir nak ubah horror tu pada konten biasa, kalau saya nak buat konten bercakap, saya tak pandai. Saya tak boleh sangat sebab saya tak tahu cakap apa. Sebab saya tak ada idea. Kalau saya ada idea, memang saya banyak cakap lah. So yeah, okay, itu saja untuk hari ni. Tengok dulu apa akan datang. Saya akan upload video ke tidak. Kalau saya tak upload tu, mesti saya ada hal atau saya apa-apa. So yeah, thank for watching semua. Like, share, subscribe. Kalau ada kurang apa, komen. Dan terima kasih, kita jumpa di video akan datang. Bye bye.